Pasu yang saya pilih ni lah. Pasu ni saya akan make sure dia ada lubang lah. Tukar pasu cara kemal. Okay, pasu yang saya pilih ni lah. Pasu ni saya akan make sure dia ada lubang lah. Kalau tak ada, kita buat lubang yang lebih sikit, lebih baik. Sebab kita tak nak ada air bertakung dekat dasar pasu ni nanti. Apa yang saya buat adalah pada yang bawah ni saya akan letak satu lagi paket ball yang saya ada beli. Okay, paket ball ni. Okay, lepas tu kita nak alihkan pokok. Saya letak sikit tanah kita, medium kita tadi, medium, supaya dia rata sikit. Sebelum kita letak pokok, jadi kita keluarkan pokok ni daripada tanah, daripada pasu dia yang asal. Okay. Jadi kalau kita tengok pada tanah dia asal ni memang terlampau padat lah, tak sesuai sangat kan. Jadi kita tak nak semua tanah yang ada dalam ni, kita buang separuh saja. Saya alihkan tu. Okay, inilah kejadian ni bila kita buang sikit ni. Kita letak yang ni, kemudian kita akan masuk tanah ataupun medium yang kita dah buat tadi, sikit demi sedikit lah. Alright, yang ni dah stand kan kat sini. Okay, nak siap pula. Guys, kita dah settle alihkan. Sekarang ni kita akan buat penyiraman pada pasu yang baru ni, pada pokok ni. Dan kita kena make sure tak ada mana-mana air bertakung. Sebab ada, kalau boleh di belah atas atau belah atas ni, belah atas medium tak ada yang bertakung. Dan kita make sure bila kita letak air start dari atas, air tu boleh luncur terus ke bawah. Itu yang penting. Okay guys, saya rasa itu saja untuk entry kali ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang lebih saya rasa macam nak kongsi, boleh dari. Dan korang ada apa-apa yang nak ditinggalkan ruang komen, kat ruang komen tu bolehlah lontarkan komen. Dan perkara disclaimer yang saya nak beritahu adalah kalau berkebun pakai glove, tak beli.